Assalamualaikum. Bertemu kita lagi video POV yang kedua. Ini kita akan shoot untuk Faridism. Ada lagi 5 minit lagi untuk sampai ke lokasi. Kita akan jumpa di sana. Okey, kita dah sampai ke lokasi. Nampak tak? Di Masjid Sultan apa dah? Lupa. Yang paling penting sekali bawa mic untuk pengantin. Ini je. Lens ni macam tak perlu kot. Kita pakai satu lens je. Lens wide. Tapi standby jugalah. Takut nak pakai. Okay, kita akan berdiri betul-betul kat depan ni. Betulkan dia punya shutter speed, aperture dengan ISO. Okay. Lepas tu kita tarik ke belakang. Okey, satu lagi. Aduh, ada kereta pula. Okey, slow-slow turun ke bawah. Okey. Waalaikumsalam. Ada nikah. Pagi ni. Ya? Kalau tak ada nikah, ambil video, ambil drone, saya kena jatuh. Oh, okey. Kalau ada nikah, bermakna lain dah clear dengan juru nikah. Sebab sini agak terkawal sikit. Drone tak boleh. Oh, drone tak boleh Bukan tak boleh, kena minta kebenaran. Pasal sekarang ni, pasal belakang ni istana. You naik, you nampak. Oh, belakang ni. Belakang nampak tu. Oh, okey. Kuning. Sana dia PDRM, you naik. Drone ni kena CM ni apa. Kalau you media besar, media prima ke, flying boat ke apa ke, dia orang lesen induk. Yelah. Betul. Part time ke, full time ke, atau suka-suka ke. Nah, ni part time. Kerja biasa. Asal mana? Saya asal sini. Saya jaga sini. Saya jaga dulu saya dengan tuan. Oh, iya ke? Faham lah kan? Memang merayau lah. Tak apalah kalau dah ada tu. Ya, saya nak shoot. Ni memang ada makam tuanku. Jadi agak makam tuanku tu. Tahu kan? Tahu kan? Cuma Sultan Selangor meninggal kat situ. Oh, kat situ. Jadi saya yang jaga saya kat situ. Naik budak lambat datang, saya duduk sana dulu. Tanda-tanda dengan syarak berusaha mempertingkatkan keterampilan diri dari sudut fizikal dan kesemua tanggungjawab yang disebut tadi adalah dilaksanakan oleh suami dan isteri. Ia adalah satu amanah yang akan dipersembahkan kepada Allah dan Allah yang telah ditetapkan. Dan akhirnya marilah kita sama-sama pastikan bahawa diri yang kita di dalam surah Al-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakaran manusia dan batu bahan. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanan. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dan aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Yang telah
disampaikan tadi adalah sebagai satu nasihat pengajaran bagi kita yang berumah tangga atau menjalankan rumah tangga. InsyaAllah terus kepada lafaz ijab dan qabul. Boleh saya ke sana tak? Jadi oleh wali. Sorry Mas kahwin yang semudas dengan anak dengan mas kahwin dia tak dalam nama mas. Seperti Iskandar dan Muhammad, saya nikahkan kamu dengan anak Muhammad jika binti Ahmad dengan mas kahwin yang terkutas gelang tangan mandai. Saya terima nikah turut tiga binti Ahmad dengan mas kahwinnya seutas gelang tangan emas mandai. Dia pergi ni. Ha. Jom duduk. Pegang je. Tangan ni pegang ni baru terapung. Dia macam terapung. Kita ambil jarak dulu. Jangan cincin dengan jari jarak dulu. Sini. Sikit jarak gitu. Okey, nanti sampai close up dulu. Video ambil close up. 1, 2, 3 sarung. Bila dah sarung je awak pandang wife Okay, wait. Okay, ready. 1, 2, 3. Senyum sikit. Okay. Okey, lepas tu dulu kena fix sikit. Lepas tu nanti letak dia. Awak saya fix sikit. Okay, nanti letak dia hidung kan. Tapi duduk kena menunduk sikit, duduk kena V sikit. Badan sikit. Betul kan? Okey, cun. Okay. Letak hidung, kita mata senyum. Stay. Dia mati. Nice, satu lagi. Okey, sekarang buka mata, tenang dulu. Gelang kalau kau. Okay. So yang ni 1, 2, 3 terus buat macam tadi Okay, 1, 2, 3.
Okey. Kejap kita ambil gambar apa ni? Mak ayah dengan maknya. Okey. Okey. Video dapat. Okey. Tahniah semua Okey, jumpa lagi untuk Okey, Sultan. Ha? Tak sure. Rasa Rumah sikit. kat rumah sikit. Okay, Alhamdulillah kita dah settle job pada pagi ni. So, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.